Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatinur Ashikin binti Kamarudin dari Unit BM1 PPISMP 2025-2030. Pada video kali ini, saya akan menerangkan penguasaan literasi. Dalam topik ini, terdapat dua teras utama literasi, iaitu penguasaan bahasa bermula dengan keupayaan menyerap makna melalui bacaan dan berkembang kepada keupayaan melahirkan idea melalui tulisan. Dan literasi ini terbahagi pada dua, iaitu literasi membaca dan literasi menulis. Seterusnya kita akan beralih kepada literasi membaca. Untuk literasi membaca terbahagi kepada tiga peringkat, iaitu peringkat prabacaan, yang kedua peringkat bacaan mekanis dan yang ketiga peringkat bacaan mentalis. Pada peringkat pertama iaitu peringkat prabacaan. Peringkat ini merupakan fasa persediaan mental dan fizikal kanak-kanak sebelum pengenalan kepada teks formal. Biasaanya pada peringkat ini akan melibatkan pengenalan kepada bentuk visual dan bunyi. Yang kedua itu pendedahan awal kepada bahan bacaan bergambar dan memupuk rasa ingin tahu terhadap buku. Yang kedua itu peringkat bacaan mekanis, di mana fokus utama adalah keupayaan membunyikan huruf dan suku kata dengan lancar. Sebagai contoh, aktiviti menukarkan lambang tulisan kepada bunyi bahasa, kelancaran sebutan dan intonasi yang betul, dan akhir sekali penguasaan teknikal tanpa semestinya melibatkan kefahaman mendalam. Dan akhir sekali itu peringkat bacaan mentalis, itu peringkat tertinggi di mana proses membaca berlaku secara dalaman untuk memproses maklumat. Pada peringkat ini melibatkan pemahaman makna di sebalik teks, interaksi kognitif antara pembaca dan bahan bacaan, dan akhir sekali keupayaan membuat inference dan rumusan. Apa rumusan yang saya dapat simpulkan iaitu literasi membaca itu daripada tiga peringkat, iaitu prabacaan, mekanis dan mentalis. Dan seseorang pembaca yang mahir bukan sekadar menyebut perkataan tetapi memproses idea. Seterusnya kita akan beralih kepada literasi menulis. Itu literasi ini juga terbahagi pada tiga peringkat, iaitu peringkat pra-menulis, peringkat mekanis dan peringkat pelahiran. Yang pertama sekali itu peringkat pra-menulis, iaitu sebelum huruf dibentuk, tangan perlu dilatih untuk mengawal alat tulis. Sebagai contoh, melakukan aktiviti, conteng yang terkawal dan bebas, latihan koordinasi mata dan tangan, dan melibatkan pengukuhan otot motor halus untuk memegang pensel. Yang kedua, itu peringkat mekanis, iaitu tulisan. Fasa ini menekankan pembentukan huruf yang betul dan kemahiran menyelin. Dan contohnya, aktiviti latihan tulisan tangan yang kemas dan boleh dibaca, menguasai ejaan dan tanda baca asas, dan akhir sekali menyalin teks dengan tempat tanpa mengubah maksud. Dan yang ketiga itu peringkat pelahiran, di mana peringkat merupakan peringkat tertinggi di mana tulisan menjadi alat untuk menyampaikan suara hati dan fikiran. Dan contohnya aktiviti penghasilan kerangan dan ayat sendiri, menterjemah idea abstrak kepada bentuk teks, dan akhir sekali penggunaan bahasa untuk tujuan komunikasi yang efektif. Dan simbiosis itu membaca dan menulis, itu hubungan antara membaca menulis. Itu kalau membaca itu bacaan mentalis memperkayakan kosakata dan pemikiran, manakala kalau menulis peringkat pelahiran menggunakan kosakata tersebut untuk mencipta karya baru. Jadi untuk peranan orang sekeliling merupakan peranan yang sangat penting. Itu antaranya jangan kumpul memaksa kanak-kanak melompat terus ke peringkat akhir. Hargai fasa conteng itu pra-menulis dan sebutan mekanis sebagai proses pembelajaran yang valid, dan akhir sekali sediakan persekitaran yang menyokong perkembangan semula jadi ini. Dan akhir sekali, apa yang saya dapat simpulkan kedua-dua literasi ini, itu kanak-kanak yang menguasai kedua-dua literasi ini bukan sahaja mampu membaca dunia, tetapi bersedia untuk mencorakkannya melalui tulisan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.